Tapi saya nak beritahu ramai kawan-kawan saya yang sekarang ni yang berjaya ni, macam Hafiz sebagai tahu tadi lah. Kalau kita nampak kawan-kawan kita berjaya, kita rasa nak tepuk tangan janganlah bila kawan-kawan kita dah berjaya kita dengki pula kan. So ramai kawan-kawan saya yang berjaya ni, dia punya mindset belajar dulu memang out, tapi lepas habis SPM ataupun sebagainya, baru dia orang mula hidup kehidupan yang sebenar. Dia orang akan struggle dulu sampai dia orang mencapai kejayaan. So kalau saya tengok pada Putra ni pun sama juga macam kawan-kawan lain. Tapi bukanlah maksudnya belajar belajar tu tak penting, kena belajar juga. Tapi dia punya struggle bila kita tahu kan, kita ilmu aku kurang, aku nak speaking pun tak pandai. Tapi apa yang aku boleh buat? Aku boleh bekerja keras. So bila kita bekerja keras tu, mungkin hasilnya luar biasa lah. Sebab kalau orang pandai pun, at the end apa yang diorang buat adalah diorang mengikut saja. Macam ada peraturan, diorang ikut aturan. Tak ada kalau orang yang kurang pandai, aturan apa, selagi aku boleh bernafas, lagi tu aku kena cari duit. Betul lah. Betul lah.